Okey. Alah. Android zaman bila ni, geng? So, ya. Boleh lah. Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, welcome back to my YouTube channel. My new YouTube channel, guys. Audio on Wheels, guys. So, okay, hari ni sebenarnya awak kerja tau. Cumanya sebabkan awak ada free time sikit. Sekarang ni pagi pukul 10. Waktu ni lah kau nak bunyi. So, sekarang ni aku nak mengala ke satu kedai. Kalau dekat channel lama aku, kedai ni tak asing lagi lah. Tapi kalau channel baru ni dia macam pelik sikit kan. So aku nak pergi ke Fancy Audio, bertempat di Shah Alam, Seksyen 9. So kedai ni sebenarnya aku banyak beli dengan diorang, dan diorang pun ada share dengan aku barang-barang baru. So antaranya macam Android player aku sekarang pakai, dashcam, lepas tu speaker, dan apa lagi lah, benda melibatkan audio lah. Aku banyak kat kedai dia ni. Dan juga Android player, elektronik. So sebenarnya aku nak share dengan korang, Android player ni kan banyak tau. So adakah yang murah tu berbaloi? Sebab kita tahu Android player ni ada yang harga 400 lebih kau dah boleh dapat. Ada yang sampai, tak silap aku, paling mahal pun 3,000 lebih lah. So apa beza dia? Korang mesti macam pening kan, mana satu kan. Ada yang saya tengok yang 700 lebih. Boleh tak recommend? So kat konten kali ni aku nak recommend dengan korang sekali pantas, kualiti dia, warranty kita kena tengok. Lepas tu apa lagi dari segi faktor-faktor lain lah. RAM tu penting ke? ROM tu memori sampai, kalau yang mahal tu sampai 512 gig pun ada. Kalau yang selalunya mampu milik ni selalu 32 GB ROM saja. So dengan cukup ataupun macam mana kan. So jadinya kita tahu Android Play sekarang ada Apple CarPlay yang terbaru, ada Android Play. So apa benda tu sebenarnya kan, aku pun nak share lah dengan korang. So tak pun buang masa, let's go kan. Tapi korang yang mana yang baru join channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, okay, untuk nak tahu updated selepas ini video apa yang terbaru yang aku akan buat. So kenalah subscribe, like, comment dan share, guys. So let's go guys, mantap termantap. Okay guys, so sekarang ni kita dah berada di Fancy Audio Seksyen 9 Shah Alam. Kedai yang aku nak share dengan korang lah, untuk Android player. Dengar-dengar ada yang paling mampu milik bermula RM399. Betul ke? Nanti aku nak review dengan korang. So awak mungkin tak kesorangan, awak akan panggil salah seorang daripada tim Fancy Audio. Kita sama-sama berborak dan santai apa yang ada di Fancy Audio berkenaan tentang Android player, guys. Stay tune. Okay geng, so aku pun nak share dengan korang personal in charge lah untuk di Fancy Audio Seksyen 9 Shah Alam. So, tada! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Sam, boleh kenalkan nama awak sebagai apa dekat sini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nama yang diberi Nur Syadat. Tapi panggilan Sam lah. Sam. So saya dekat sini pegang title kata marketing dan juga sale lah. Jadi apa berkaitan dengan marketing dan juga sale, saya lah orangnya lah dekat Seksyen 9 Shah Alam lah. Kita ada dua, Seksyen 9 dan juga Bukit Jelutong. Jadi saya cover untuk Seksyen 9 Shah Alam. Okay Sam, saya belakang kamera boleh Sam? Boleh. Tapi sambil-sambil saya akan selit depan kamera. Okay, Sam, saya sebenarnya nak share lah dengan viewer ni kan. Sebab sekarang ni banyak sangat Android player, yang itulah, yang inilah, yang harga saya tak tahu. Saya tengok orang paling jual murah pun 599. Tapi saya dapat berita korang ada yang low lagi. Betul. Lepas tu ada yang sampai 4,000 ada. Saya dapat berita dia 4,000. Saya ingat 3,000 tu dah mahal. Saya kata tak, ada yang lagi mahal. Tapi benda ni dia tengok pada kenderaan.
Okey. Tapi saya rasa tak nak buang masa panjang-panjang. Kita terus laju je. Okey. Paling murah Android player apa yang ada dekat Fancy Audio ni? Mungkin saya boleh share. So sebelum saya nak bagi tahu harga of course kita kena terangkan detail kepada customer kita. Betul. Sebab saya nak bayar barang tu, contoh saya nak beli Android player, apa yang saya dapat? Jadi poin-poin penting ini saya kena sebut. Poin-poin penting, tempat lain selalunya dia terus bagi tahu, oh ini harga sekian. Jual. Tetapi customer pun tak tahu apa yang dia dapat. Jadi poin yang pertama untuk beli Android player adalah tengok daripada segi RAM. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ROM, storage. Okey, yang kedua. And then yang ketiga adalah dia punya processor. And then yang keempat adalah CPU. Ini orang kata basic yang perlu tahu. Kalau kata tak tahu empat ni, kena pancung kepala. Itu saja. Maaf cakap lah. Tapi kat sini kenapa so far kita dah bertahan, Fancy ni dah dekat 20 lebih tahun. Alhamdulillah. Saya tahu awak pun tahu. Jadi kenapa kita boleh bertahan? Sebab kita trust kepada customer and then bagi detail kepada customer apa yang dapat. Okey, berbalik kepada awak tadi cakap, start daripada harga 399 bermula. 399. Itu spek. Apa yang akan dapat spek macam saya cakap tadi. Yang pertama ada RAM dia adalah 2GB RAM, ROM dia 32. And then processor dia octa-core, 8 core. Okey lah. Okey. Sebab orang kata, bang, kenapa saya tengok ada yang lagi bawah daripada tu? Sebenarnya bawah tu tengok daripada segi prosesor dan juga GIP. Ada je sampai 90 lebih apa semua, tapi aku pasang sendirilah orang kata. Ya. Android player 90 lebih ada? Ada. Ada. Tetapi mostly kita bagi tahu spek dia, orang kata pakai mungkin esok lusa dah KO lah. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, 4 perkara tadi yang penting. Okey. So itu bermula daripada 399 hingga ke 4,000 lebih macam awak cakap tadi. Okey. Saya nak bagi lebih detail sikit. Okey, daripada segi sizing Android player. Sebab ada ramai jangan, bang berapa ni apa semua. Okey. Kita ada start 7 inci. 7 inci ada 7 inci ada. 9 inci. 10 inci. 11.6. 13.6. Dan yang paling besar adalah 16 inci lah. 16 inci So kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah 10 inci. Ini 10 inci Sam Lupa saya nak beritahu, ini adalah 12.3 inci. 12.3 inci ada. Ini adalah 13.6 inci. Yang terbaru lah Sam. Ini yang paling terbaru lah. Untuk tahun 2026. Betul, 20. Ini yang paling latest punya. Ini saja pun dekat 3,000 Android player dia. Dia RAM dia adalah 16 GB. 16 GB RAM lah. RAM. 512 dah macam phone aku lah. Okey. So yang ni paling latest sekali lah. Okey. Lepas tu dia ada 9 inci kan. Okey, so bagus lah Sam. Benda sebab dia nampak lah dia dah biasa explain dengan customer. Sebab saya pun nak minta Sam explain lebih detail, tapi Sam saya nampak dia dah sentuh awal bagus. So apa beza Android yang murah yang mahal? Of course dari segi RAM, processor, ROM, CPU. Lepas tu ada satu lagi tambahan dari segi the features lah, dari segi screen dia AMOLED apa benda semua kan. Kalau yang biasa-biasa tu selalunya apa Sam? Kita panggil QLED. QLED ni kalau ikutkan untuk orang yang permulaan, contoh kalau kereta yang tak ada player, contohlah Myvi low spec kan, Azia low spec, Azia Rahmah. So kalau pasang tu pun dah kira okey. Kira dah berbaloi sangat lah. Berbaloi sangat kan. Grafik dia pun dah cantik lah. Melainkan kalau korang original kereta dah ada player, dia selalu bukan Android player, dia media player biasa. Betul. So pindah ke Android, mungkin kalau pakai yang apa tu tadi awak cakap? Yang low punya tu screen dia. QLED mungkin kurang puas lah kot kan. So QLED lepas atas sikit dia apa Sam? 1K resolution. 1K, lepas tu 2K. Lepas tu 3K. 3K yang ni kot saya rasa. Yang bukan? 3K. Lepas tu yang 12.3 inci pun ada 2K punya resolution. Okey. So gambar dia sangat cantik. Adakah setiap sizing tu semua kereta boleh masuk? Okey, bagus. Ramai juga yang tanya soalan ni. Okey, ramai juga yang tanya soalan ni. Dia bergantung kepada kereta. Dia bergantung kepada kereta. Sebab apa? Kita dah ada katalog. Sebagai contoh kita tengok kita contoh Myvi. Nak pasang 13.6 inci ni. Kalau kita fikir logik akal pun tak boleh. Sebab apa? Aircon kacau. Betul. Side mirror apa nak bagi signal dan sebagainya tu pun, wiper dan sebagainya pun boleh mengganggu. Mengganggu. So yang paling boleh masuk pun kita bagi tahu mungkin
12.3 inci. Kalau kata nak pasang juga boleh, kita boleh buat, tak ada masalah. Tetapi kita kena ada custom sikit lah. Ada je orang nak buat juga. Saya nak buat juga boleh. Tapi mungkin kena berganjak sikit ke itu sikit. Itu dah lain punya kategori lah. Okey. Tapi normal is 9 inci, 10 inci, 7 inci. 7 inci betul. Majority kereta lah. Majority. Kalau macam Myvi G3 dia boleh masuk yang ni. Dia dah ada set casing dia. Kan? Tapi kalau macam kereta-kereta lain tu, apa-apa kalau korang nak tahu, korang boleh datang ke Fancy Audio lah. Di sini lah, macam sekarang ni Section 9. Bila tu pun sama je, tak ada apa beza. Alright? Okay, kita sambung. Yang ni yang bentuk biasa lah. Betul tak Sam? Betul. Yang ni yang terbaru aku rasa. Betul. Kan? Yang ni dia bentuk dia biasa tapi sebab dia besar. Betul. Okay, ada lagi ke selain daripada bentuk-bentuk ni? Okey. Ramai juga yang tanya, bang 12.3 inci, saya nak fokuskan kepada 12.3 inci. Okey, 12.3 inci ni ada dua design. Okey. BMW dan juga Merc. Kalau ada contoh ke? Ada contoh ini. Kalau ini, kalau kita nak tengok macam mana dia design dia BMW adalah macam ni. Dia ada sedikit keluar di bahagian bawah. Itu BMW. BMW. Kalau yang Merc punya dia sama je. Yes. Okey. Tapi kalau tanya saya yang kalau style, tak tahu kalau saya minat BM je kot. Pun boleh lekuk dia ni atas sikit kereta dan sebagainya lah. Kan. Tengok atas individu tersebut. Lepas tu saya kata ada lagi satu, ada beberapa kan. Soal tu yang Alphard punya. Alphard punya tu 15 inci. Kalau ada, kita tunjuk bagi gambar lah sebab kita pun tak nak buang masa so macam ni. Ini Alphard. Ni apa 15 Ini 15.6, orang panggil 16 inci lah. 16 inci kan, sebab yang ni khas untuk kereta Alphard Willfire je. Selain daripada tu aku tak pasti, rasa tak boleh kot. Tak boleh. Sebab dia ada control aircon semua. Tapi kalau contoh setengah kereta tu kan, kadang kereta apa lah yang mampu milik sikit tapi dia aircon center semua dalam main road. Support tak? Contoh lah kalau kereta tu ada macam kereta apa, Honda Civic apa, aku tak pasti. Okey. Kan dia ada kawal aircon semua kat media player dia yang original. Betul. Tukar ke Android apa cerita? Honda FC. Selalunya saya tengok ada Honda FC. Honda FC. So dia boleh, itu nama dia ada tambahan dia. Kempas.